Tukang kebun yang pandai. Pada suatu pagi yang cerah di kota kecil hijauan, tinggal seorang gadis bernama Lily. Dia sangat suka berkebun dan menjaga tanaman sayur-sayurannya dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba, pada suatu hari, Lily terkejut melihat kebunnya dirosakkan oleh sekumpulan anak nakal. Mereka menggigit daun saderi, mengunyah lubak merah dan menggali tanah di sekitar pokok tomato. Lily berasa sedih tetapi tidak ingin menyerah kalah. Dengan penuh semangat, dia merancang cara untuk melindungi kebunnya. Dia membina pagar kecil dan menggunakan penghalau semula jadi untuk mengusir anak-anak itu. Usahanya berhasil. Kebunnya kembali subur dan sayur-sayurannya tumbuh dengan cantik. Kejayaan Lily menarik perhatian jirannya, Atuk Joe yang menghadapi masalah serupa. Lily dengan rela hati membantu Atuk Joe untuk menjaga kebunnya sehingga menghijau semula. Lama-kelamaan, usaha mereka menginspirasi penduduk hijauan untuk berkebun dan bekerjasama. Sejak itu, Lily dikenali sebagai tukang kebun yang pandai. Kisahnya menjadi legenda di hijauan, mengajar semua orang bahawa dengan semangat tidak putus asa dan kerajinan, setiap masalah boleh diatasi walaupun di kebun sayur yang sederhana. Tamat.